Okey gang, selamat tengah hari. Kita ada sebuah Viva. Viva ni banyak juga untuk dibuat sebab owner baru angkat kereta ni, baru angkat beli kereta second. Lepas tu buat mari untuk check lah serba sedikit. Sistem air wajib buat semua sebab tengok karat dia daripada radiator, tengok berketul-ketul ni. Karat daripada radiator. Top hose tukar sekali lah sebab dah rapuh, dah tekan pun dah gerak-gerak. Tunggu masa pecah je. Dia punya top hose berkarat habis. Dalam spare tank pun wajib ditukar sekali. Hose air semua one set kena tukar lah sebab dah terlalu karat. Sebab kereta ni tak ada cooler. Kereta tak ada sistem cooler. Jadi macam ni lah karat. Korang yang pakai kereta tu wajib jaga cooler. Kalau tak nak jadi macam ni, dia sikit-sikit, lama-lama dia melebak, bocor air apa semua. Thermostat jam lah apa, water pump bocor lah, hose air bocor lah, radiator tendang lah, overheating lah. Cooler tu terlalu penting. Walaupun kita pakai kereta lama sekalipun, perlu wajib ada cooler. Lepas tu sistem brake buat sekali lah sebab dia punya brake pump sebelah saja. Sebelah kanan bocor, tukar sebelah saja brake pump. Lepas tu minyak brake flushing sekali lah sebab minyak brake pun dah kotor. Minyak brake pun dah kotor, flushing sekali. Karat minyak brake. Sistem ni kereta second hand biasa lah. Lepas tu Almira buat minyak hitam. Lepas tu brake pad, stabilizer link. Stabilizer link nampak condition nampak okey, tapi dia dah free play, dah longgar tukar sekali brake pad. Tunggu masa nak habis dah, tukar sekali brake pad. Dan ni masalah mati-mati. Itulah hari ni, hari Sabtu, ada sedikit sebanyak Viva ni memang kita ada sistem air dia terlalu kuat karat.